daripada Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari satu Arab Badui mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badui ni tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Badui ni dia mai jumpa Nabi, dia bagi satu simple punya soalan dekat Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, dalam ramai-ramai manusia ni, siapa yang paling baik? Dalam ramai-ramai orang hak ada ni, orang yang paling baik orang yang macam mana?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruh wa hasuna amaluh." Yang paling baik ialah orang yang umur panjang, amal dia baik. Umur dia panjang, umur panjang itu disisi dengan amalan yang baik-baik. Itu orang yang baik, kata Nabi SAW. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia Nabi SAW selalu berdoa dengan doa-doa ini.